Hi guys, welcome back to our new channel yang bernama Sanji and Ikaru. So hari ni kita nak buat video apa? Kita nak buat video teka 10 nama hero Mobile Legend. Okay, 10 atau 12 hero nama Mobile Legend. So Mobile Legend mempunyai 100 lebih hero untuk MLBB. So MLBB memang mempunyai 100 lebih. Aku rasa 100 lebih. Skin memang 200 ke atas. Okay. So macam korang tahu, MLBB aku tahu ramai orang suka main. So MLBB memang dia macam kita kena control dalam tangan kita lah. Kita kena beli item, kena beli build, kena ada spell yang betul. Contoh untuk Dairot. Apa spell dia? Spell dia boleh jungle, spell dia boleh purify, spell dia boleh flicker. Apa lagi Dairot boleh? Itulah semua tu. Kita kena penting. Item pun penting. Contoh Dairot assassin ke, Dairot fighter ke, magic ke, marksman. Mana ada logik ke? Takkan. So kita nak teruskan dengan hero ataupun Wira pertama kita. Okay, macam korang tahu, Wira ini memang ramai orang suka juga Wira yang bernama apa? Dairot. Yang bernama Dairot. So Dairot dia macam jahat muka dia memang jahat, muka jahat. Lepas tu tangan dia ada macam bulat. Set kalau kita kat kita kat phone kita kan ada settings kan. Macam tu lah tangan dia yang bentuk settings tu. Macam macam tu lah lebih kurang. Bentuk settings tu. Ya betul. Okay. Lepas tu muka dia garang, ada ekor Dairot ada ekor. Siapa yang tak perasan pergi tengok elok-elok muka. Kau pusing-pusingkan Dairot tu memang nampak ekor dia. So skin dia ada lebih kurang 5 kan. Sclairbor, Venom, yang KOF, Gone, skin Gone. Lagi satu apa? Aku lupa. Tak tahu. Aku lupa. Biarkan So hero pertama kita tadi apa? Hero pertama kita tadi Dairot. So hero kedua kita pun ramai orang suka collect, iaitu marksman. Aku cuba teka hero apa. Mia. Kita cakap hero, siapa yang suka pakai Mia, Dairot, boleh komen dekat bawah. Okay, nanti kita boleh versus kat ML. Okay, Mia. So hero yang kita selalu memang pakai lah. Kalau Mia, memang kalau dah last minute memang pedih gila, kau tahu tak? Dia boleh bunuh tank. Sampai dia boleh bunuh tank. Sebab item dia kuat, spell, tapi nyawa dia sikit tau. Tapi semakin lama dia, macam Mia ni dia tembak-tembak kan pakai panah tu. Dia tembak. Item dia dah full. Laju, lepas tu tampar nyawa. Memang respect okay, so hero Hero kedua kita tadi apa? Kedua kita adalah Mia. So hero ketiga kita pula. Okay, hero ketiga ialah Mage. Dia ni perempuan. Okay, cuba teka hero apa. Siapa yang cakap Chang'e? Chang'e ke Chang'e hero favourite aku juga. Okay, Chang'e. Aku guna spell apa? Aku tahu ramai guna spell flicker, tapi aku guna spell inspire. Kau tahu tak? Inspire tau. Inspire tu boleh tahan inspire. Aku pernah guna inspire. Rival aku pernah guna. So dia memang padu lah. Item dia pun padu. Semua benda pun padu untuk Chang'e ketiga kan. Chang'e ketiga. Okay, Chang'e ketiga. So keempat. Okay, kita nak sebut hero. Okay, tank yang memang selalu orang guna ialah Johnson. Okay, Johnson. Kau tahu kan Johnson yang pegang ada perisai kat sini. Perisai satu tangan dengan pegang macam tukul.
satu tangan lagi. Dia pegang tukul. So perisai tukul. Lepas tu dia yang tukul tu untuk stun. Yang perisai ni untuk macam kita attack dia. Ada macam aura-aura dia keluar. Tak tahulah. Kau tahu tak skin terbaru Johnson? Legend. Memang menarik perhatian orang Dia naik kuda. Memang on top. Memang bagus MLBB. Dia dah buat skin ni. Memang bagus. Memang bagus aku cakap. So hero yang kelima. Ramai orang guna dan ramai orang tak guna macam aku. Ialah Aldos. Ramai orang guna. Aku tahu Aldos memang ada yang pro-pro kat luar sana. Tapi aku tak guna. Aku guna sekali-sekali tapi aku tak tahu pakai. Senang cakap. Aku tak tahu pakai. So Aldos dia macam ada tangan besar satu, tangan kecil satu. So tangan besar ni yang berfunction. So dia macam kalau kita masuk match, dia kalau pukul minion dia akan tambah kat bawah dia apa tu? Yang sebelah ada region tu kan, atas dia berapa tambah? 30, 50, 40, 80. Aku rasa minimum dia 160. Kot sebab aku pun lama tak pakai Aldos. Yang ni kelima kan? Okey, keenam kita lanjutkan. Keenam ialah okey, hero yang popular lah, boleh lah popular. Alucard. Okey, hero Alucard. Okey, Alucard dia memang aku pernah tengok ramai menggunakan jungle, Vigence, tu semua. Dia pernah XP aku pernah XP. Alucard memang padu juga XP, tapi jungle lagi padu daripada XP. So Alucard memang dia tambah nyawa. Kalau kita beli apa dia punya hak item yang power, dia memang akan tambah nyawa. So kalau kita ialah pro player ML, so kita kena main betul-betul. Baru kita main betul-betul, baru kita boleh pergi MPL, apa benda semua kat luar tu. Yang Vamos lawan apa tu? Team apa Aku lupa yang tak tahu aku lupa. Sorry. So ketujuh ialah, aku rasa ketujuh kita boleh sebut ironi lah, yang sesuai. Rafaela. Ramai tak guna ke? Aku pun sama, Rafaela. Memang aku macam tak suka support. Memang aku jarang menggunakan support. Aku guna semua lane kecuali support. Aku guna roam tapi bukan support aku ambil. Aku ambil tank. Aku tak suka support. Sebab aku tak pernah pakai support. Tapi pernah sekali-sekali sebab aku tak mainkan rank. Aku kalau main rank, aku tak pernah pakai. Sebab aku tak pandai. Okay. So Rafaela dia ada sayap kan. Aku rasa semua skin dia ada sayap. Betul kan? Skin basic dia pun ada sayap. Apa tu sayap? Siapa yang peminat Rafaela, cuba komen kat bawah. Bawah. Alah. Okay. So hero yang ke-8. Okay, hero yang ke-8. Apa nak sebut Okay, hero yang dibenci oleh ramai orang di luar sana. Idora. Siapa yang benci Idora, sila komen dekat bawah. Aku pun sama Ni kalau aku pakai Layla, dia datang bunuh. Aku pakai Moskop, dia datang. Aku pakai Mia, dia datang. Oh my god, so stress. Okay. So dia memang nak buat macam mana? Kita nyawa sekarat macam ni tau. Nyawa MM macam ni. Nyawa tank kan dia besar macam ni. Nyawa MM dia sikit je. So Idora datang, dia pakai skill 2. Skill pertama, lepas tu ulti. Ataupun skill 2, ulti, skill pertama. Memang dia akan mati. Kalau Idora tak beli item, tak apalah. Kita boleh tembak. Boleh mati. Tapi dia dah beli item full. Memang tak boleh cakap Tak boleh cakap. Okay, ni dah ke-8 kan. Kita cabut Idora. Okay, ke-9 hero yang saya nak sebut. Ke-9 apa hero ni bapak kepada Dairot. Betul tak? Tamus. Betul tak? Bapak kepada Dairot. Sebab aku pernah dengar dia bapak kepada Dairot. Tak tahulah. Okay, so Tamus dia nampak, dia macam mereka bentuk dia lain macam. Dia bukan macam kayu, dia bukan macam besi, tapi dia nampak macam dua-dua dia.
So dia pegang dua benda kat tangan dia. Dia macam lompat, dia attack, lompat dia. Lepas tu skill pertama dia, aku lupa, aku jarang pakai Thanos. Skill dia kedua dia aku ingat. Dia macam lompat kan. Lompat, siapa peminat Thanos komen kat bawah. Lompat kan. Lompat kan. Lompat. Skill yang ketiga, yang ulti tu dia macam yang tambah nyawa jadi besar sikit kan. Dia macam ada bayang-bayang kat bawah dia kan. Betul kan? Ni dah ke-9. So seterusnya seterusnya belum lagi. Sebelum itu korang perlu like, comment and share and then subscribe So ke-10 yang kelas. Yang kelas aku nak sebut Bruno. Aku tahu ramai yang tak guna, tapi aku rasa ada yang pro player Bruno di luar sana dia akan guna. Okay, so Bruno dia memang pemain bola sepak. Dia ada skin Neymar JR 2, apa benda skin semua. Lepas tu ada skin basic, skin elite yang aku pernah tengok lah. Sebab ramai, aku tak pernah pakai. Aku sekali-sekala je pakai Bruno. Sekali-sekala. So itu sajalah guys kita punya video hari ni. Kalau korang nak kita main content ML macam video first kita, boleh je komen kat bawah. So sampai sini je terlebih dahulu untuk kita teka-teka nama MLBB ataupun hero MLBB. So jangan lupa untuk like, comment and share and then subscribe. So itu sajalah guys. Bye bye.